Okay, Assalamualaikum. Petang ni kita mari tengok progres Pajero Merah ni. Yang mana yang dah tunggu lama. Okay, jadi saya akan belanja sebab boleh kata 90% sudah siap. Nanti kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, inilah dia. Ni tak buat ni dah berkulat, kena basuh balik. Ni pun belum buang lagi. Tanda-tanda okay, ni bagi atas. Tanda-tanda jahitan ni belum buat lagi dah. Ni semua konsol kita dah hitamkan, kecuali inilah dashboard. Kita nak kekal original. Dan kita tak akan buang dashboard ni sebab saya nak kekalkan skru top daripada kilat. Takut bila saya buat ni, bila naik dia bergegar. Saya dah banyak pengalaman main dashboard ni. Siap boh. Siap. Okay, masuk dulu. Okay, jadi next lepas ni saya akan buat aircon ni. Kita dah beli dah semua barang-barang baru. Tengok belah atas. Kain Recaro black. Seat super leather black. Kulit pintu saya dah hitamkan soft touch. Komponen-komponen yang boleh dicabut saya dah hitamkan semua. Semua ni. Okey, tepi ni kita letak kain barulah. Okey, kita akan cuci balik, kita akan buat full detailing. Full detailing. Yang bestnya kulit pintu pun kita buat hitam soft touch. Tak sama, tak lama dah. Sebab saya sehari dua lagi saya akan pick up untuk convert lampu ni. Masuk cat baru. Tinggikan sikit, tukar tayar dan rem. Saya dah beli semua aksesori dia dekat bumbung apa semua. Tengok belah ni pula. Baru berubah terus. Jadi kereta ni bahagian dalam 90%. Yang lain-lain tu kita akan buat ni. Yang patah-patah ni. Lepas tu fully orang panggil detailing. Sebab ni tengok bekas-bekas cabut tinted. Kita akan buat fully detailing. Okey, dikunci ni. Sebelum ni patah, jadi yang ni tak hitam. Jadi mungkin kita akan hitamkan balik lah. Ni tengok kotor lah. Walaupun kapet baru, sebab kereta ni baru siap. Nanti kita buat full detailing. Okey, ni bahagian dalam. Belakang kita dah hitamkan semua. Dengan pintu apa semua. Baru nampak kereta macam baru. So next kita akan buat detailing lah. Macam saya tadi tengok cermin kusam tu, bekas-bekas minyak ada. Kita akan tukar lah. Tak lama dah. Cuma ada benda yang tak dapat diselamatkan. Macam cala-cala ni, dia cala dalam. Tapi tak apa, tak nampak. Nanti kita buat camper nanti, letak kapet, dia tak akan nampak lah. Lama.
Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Okey, tengah hari ni saya nak pergi pick up saya punya Pajero merah tu. Okey, Pajero merah tu dah 4 bulan dekat sana. So bateri pun dah out. Jadi kita bersama dengan sahabat saya ni, dia pakai bengkel motor dan jual bateri kereta dah. Okey, ni. Dia mudah basta. Dia mari ambil kita pergi jumper ataupun tukar bateri baru. Ni pakar kita juga ni untuk wiring. So saya tak sabar dah nak ambil kereta tu sebab saya nak banyak benda lagi. Saya nak tinggikan kereta tu, tukar tayar dan cat baru. Okay, so stay tune. Terima kasih kerana sabar menunggu. Setiap hari korang tanya deh bila video Pajero merah. Ni saya akan update bila dah siap dalam ni, banyaklah saya boleh buat konten nanti. So stay tune dan kita tengok macam mana nanti. Okey, kita dah nak sampai dah dekat tempat Abel Rani ni, balut cushion. Kita nak tengok. Tak sabar dah nak naik. Nak dicat dulu, naik dah lagi cat dulu. Okey, masuk kiri mana. Okey. Tu dia kereta kita. Parking belakang ni, belakang baju tu. Okey. Okey, sekarang kita nak masuk bateri baru. Minyak berapa dah lah? Ya Allah. Okey. Kita nak hidup ke kereta ni. Bateri lama dah out. Taflong ni Itachi kata. Tak, kan ada? Itachi itu kan nama. Tengok deh, Pajero GDI 3.5. Dia penuh. Dia tak serupa dengan V6 macam Pajero hijau. Ini 10. Boleh lah, saiz tu lah. Tu bateri air. Ya. Kita isi angin dulu. Masuk tak?